Assalamualaikum semua, saya Nazmi Adwa. Saya Ibi Nazri. Anda sedang menyaksikan game show Ruang Milenial. Seperti biasa, game show kita ni berkonsepkan dekorasi dalaman, Di mana setiap peserta akan diuji dengan ketahanan mental, fizikal dan juga kreativiti. Ya, betul. Mereka juga akan diberi 3 cabaran untuk diselesaikan. Nak tahu siapa peserta kita minggu ni? Bukan calang-calang orang je. 2 hero Malaya kita. Ya, mesti kenal ni. Kan, jom kita tengok. Ini dia presiden kita yang menjaga kebajikan kita, orang industri kita. Jom kita jemput Abang Zaid Zaidi dan juga Ahmad. Ahmad. Hai bos. Okey. Bang, baik. Terima kasih sebab sudi datang ke Ruang Milenial. Alhamdulillah. Kita nak tahu perkembangan sekarang. Perkembangan, saya ada sedikit offer yang memang nak ambil, tak nak ambil tu pulang pada saya. Nampak macam imej baru je lah. Imej baru tak, dia sebab dia dah berisi kan. So kena cari partner yang sama berisi. Tak apa, itu semua tak penting. Yang penting menang, yang penting. Yang penting menang. Kita nak tahu macam dekat rumah, biasa abang biasa mendekorasi. Biasa juga, tapi ikut sendiri punya ni lah, cara lah. Kalau cantik, dia tu cantik. Kalau tak, Okey. Untuk peserta kita yang seterusnya ni, abang akan bersaing dengan satu lagi peserta. siapa? Surprise. Ini kalau tengok muka dia mesti korang tahu. Nak tahu? Dia punya sadar kan. Takut lah. Jom kita tengok. Jom kita bersama dengan abang sadar kita, Eri Putra bersama adik dia Shazrin. Komando. Okey. Abang Eri. Alhamdulillah baik. Boleh tak kita nak tahu apakah perkembangan terbaru sekarang? Perkembangan terbaru. Kita kembang. Okey, perkembangan terbaru sekarang ni saya ada berlakon semula selepas KP, orang telefon sekarang ni. Sebelum saya duduk kat belakang tabir. Tapi bila orang tanya, kau nak berlakon lagi ke? Aku pula tak boleh berlakon pula walaupun kita duduk belakang tabir, kita pun nak duduk depan sekali-sekala. Dari belakang tabir ke depan pun dia sapu juga. Masih relevan lagi. Dua-dua ni masih boleh jadi hero kan? Boleh. Okay, nak tanya jugalah macam Eri sendiri. Ya. Kan ini rancangan dekorasi. Ya. Ini macam mana? Deko. Boleh ke tu? Bila dia sebut deko kan, sebenarnya itu adalah hobi saya. Wow. Cabar kan? Tercabar ni. Betul ke kau boleh deko ni? Kita boleh ingat muka jahat macam gini tak boleh buat deko ke? Kita nak tengok kalian akan bersaing. Saya. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu apa tema. Itulah dia. Tema kita pada minggu ini adalah ruang baju. Ya. Wardrobe. Ini mestilah kepakaran orang-orang yang berlakon ni. Baju masing-masing. Ruang baju kita orang selalunya termasuk yang host ruang ni pun dalam kereta. Kalau dia kereta pandai lah. Aku pilih yang sikit. Jadi kita campak-campak je tu. Ini cabaran yang pertama ni, kalian kena melakar dekorasi tersebut dan masa diberikan hanya 10 minit. Tapi sebelum tu, kita nak tahu apa nama kumpulan dengan tagline. Kami dari kumpulan Tim Cedo. Tagline jangan sampai terciduk. Jangan sampai terciduk. Okey. Nama kumpulan apa? Sendok? Mantap, brother. Tagline. Boleh lah. Kalau semua dah bersedia, 3, 2, 1, mula. Kejap. Tak, kau lukis lah. Aku lukis lah. Kau buat apa? Kau bagi tahu. Aku baca dia lah. Kau kena apa siapa? Ruang baju biasa untuk perempuan je. Lelaki tak cakap ni. Kau sambil-sambil kau cakap kau lukis. Lah. Cermin nak kotak-kotak je. Cermin tak ada cermin. Penting dumbbell abang kat sini. Ni dumbbell kat sini kena ada walaupun dalam bilik ni. Adik rasa kat sini bang. Kat sini lagi cantik bang. Kita memang tak sempat dapat dulu. Kat sini tak nak jauh. Itulah aku tengok ni. Tak ada
kau lukis ni, ini almari, kapet. Kapet Kau nak suruh aku ajar kau buat ni lukis kapet. senang saja kau buat kapet macam ni. Apa nak kapet bulat boleh bulat. Ni bilik baju orang kasut kat luar. Baiklah, masa tinggal 1 minit sahaja. Ya betul, 1 minit saja lagi kita minta peserta-peserta kita cepat ya. Sini lampu, sini tempat lampu. Masa tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Kita nak minta peserta-peserta kita untuk berhenti melakar dan datang ke sini. Kita nak menilai lah sikit. Lakaran diorang tu. Okey, nampaknya kedua-dua kumpulan sudah berada di sini Ya. dan bersedia untuk memperlihatkan lakaran mereka. Ya. Nampak confident sangat ni. Kita nak tengok yang mana dulu ya. Mantap dulu. Jom. 3. Dah tiga. Yang mana selalu je ni? Tak ada aku kalah. Okey, kejap. Ujo kala-kala tu. Ini lukisan hebat ni. Wang baju. Balik. Okey, boleh ceritakan sikit. Bagi kita Mat. Okay. Saya tadi kata dia nak asing dua almari, satu baju, satu seluar. Mix and match. Konsep Ah. kita lah, main letak je suka-suka. Okey. Idea ni. Tapi tengah-tengah ni, dia tengah-tengah ni simbol dia macam simbol. Ini simbol terciduk. Terciduk. Jangan terciduk. Ni kapet. Ni kapet. Sini kiblat Alhamdulillah. Ini apa? Kerusi kalau letak setengah-tengah. Ini kursi. Tadi terlupa ini pintu masuk. Tadi ini letak TV kat sini. Takkan saya kata bila masuk tengok TV tu. Dia mesti nampak kapet, baru ada kursi, ada TV. Betul kat tepi-tepi ni ada tempat kata baju lah. Okey. Ini untuk baju, ini untuk baju, ini untuk seluar, tapi ada tambahan ni. Baju banyak. Ni ada barang-barang tu InsyaAllah. Kalian perlu mencari barang-barang yang korang dah Nak tengok pula. Tengok. Okey. Aku saja lukis sama dia kata tak bayar. Lukis tu lain. Okey. Sebab nak Boleh tak terangkan? itu lukis selesai. Rasanya dia. Apa dia boleh explain dia? Oh, surprise. Dia sangat explain. Sebab aku ingat dia di atas tu. Tak apa. Dia sangat explain tak apa. Maknanya dia dah surprise. Dia takutlah tu orang ni curi idea. Yang pasti ini adalah ni sejadah lah. Okey, besar. Apa lagi nak buat benda ni? Okey, tak apa. Kita rasa semua dah berkobar-kobar kan. Tapi sebenarnya kita kena berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini.